Ini office masjid Ramadan dah dekat, puasa dah dekat. Tapi last year aku ada tak puasa tak? Ada. Fidyah pun boleh bayar Alah, tapi kalau tak bayar fidyah pun bukan orang tahu. Orang bukan tahu aku tak puasa Taubat je lah Astaghfirullahalazim. Jika anda ada fidyah yang masih tertunggak, anda bolehlah datang ke Masjid Mujahidin untuk menunaikan fidyah anda. Nak tahu apakah kelebihan dan kegunaan fidyah? Marilah bersama kita mendengar tazkirah daripada Ustaz Yazid bin Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, diucapkan selamat berpuasa pada bulan Ramadan. InsyaAllah, perkara yang saya akan ketengahkan pada hari ini ialah mengenai fidyah. Apakah fungsi fidyah dan siapakah yang akan membayar fidyah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fidyah ialah bayaran cupak makanan asasi di sesebuah negara. Kepada siapa? Kepada fakir dan miskin dan bagi mereka yang tinggal puasanya. Itu dipanggil sebagai fidyah. Kemudian, siapakah yang kena untuk membayar fidyah ini? Yang pertama sekali ialah mereka yang tidak dapat mengqada puasa sehingga masuk Ramadan kali yang kedua. Fidyahnya iaitu satu cupak beras untuk setiap hari yang ditinggalkan di samping mengqada puasanya. Bagi setahun yang tertinggal. Kalau tidak diqada sehingga tiba 2 Ramadan, mana tahun lepas dan tahun yang ini, maka dikenakan 2 cupak. Tetapi puasa tetap juga 1 hari, tiada tambahan. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau dia sakit kemudian tidak ada harapan sembuh, maknanya orang ini cukup hanya membayar fidyah saja. Tidak perlu qada puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang terlalu tua dan tidak berdaya untuk berpuasa. Masya Allah, bagi orang yang tua dan tidak berdaya puasa, mereka perlukan tenaga makan dan minum. Maka itu cukup hanya memberikan tadi, mengeluarkan fidyah. Kemudian, yang keempat, orang yang ada qada puasa tetapi meninggal dunia. Sebelum sempat berbuat demikian, fidyah disebut oleh kerabat. Fidyah dibuat oleh kerabat si mati atau diambil daripada harta pusakanya. Kemudian dia meninggal. Orang yang meninggal ni tidak sempat untuk nak mengqada, maka cukup hanya dia ni tadi membayar dan keluarkan fidyah. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir, perempuan yang mengandung atau perempuan yang menyusukan anaknya dalam keadaan sedang perempuan hamil atau perempuan yang sudah melahirkan anak bayi. Kemudian dia menyusukan. Perempuan yang seperti ini perlu mengqada puasa dan membayar fidyah secupak beras bagi setiap hari yang ditinggalkan. Sekiranya dia meninggalkan puasa kerana bimbangkan anaknya, tetapi sekiranya dia takut mudarat pada dirinya, dia hanya wajib mengqada puasanya. Ini bagi perempuan. Jadi itulah di antara 6 perkara bagi mereka yang dikenakan untuk membayar fidyah puasa. Kerana orang perempuan ni yang menyusukan anak diberikan kelonggaran untuk berbuka puasa sekiranya memudaratkan diri dia dan juga anak. Mudah-mudahan apa yang dikatakan, insya-Allah sama-sama kita mendapat ilmu tentang fidyah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.